Oi, apa cerita ni? Tim 15 UCL boleh kalah dengan tim kosong UCL? Macam mana ni? Ho, dahsyat lah Arsenal lah. Bukan biasa-biasa. Ini kali lah Arsenal. Aku tahu nak menang UCL tu bukan mudah. Tapi kalau kau dah pecah telur tu, kau boleh menang 2-3 kali punya. Dia nak menang satu ni memang susah. Kau pecah telur dulu. Kau mesti boleh menang berkali-kali punya Arsenal. So Arsenal, engkau dah leading 3-0 kan? So dekat Banderbau nanti, engkau main santai sudah. Engkau main defend. Lepas tu counter attack. Bubuh lagi sebiji gol. Bagi dorang stres si anak apa tim kesayangan UEFA ni. Kepada fan-fan Real Madrid pula, kalau nak tutorial comeback, boleh tengok YouTube Liverpool lah. Jangan lupa, kita pernah kena bantai dengan Barcelona 3-0. Liverpool comeback 4-0. Tak perlu pun 3 sama, tak perlu penalti. Kita bagi 4 terus, menang aggregate 4-3. So, Real Madrid, jangan lupa tengok tutorial macam mana nak comeback lawan Arsenal nanti. Alright, kalau boleh lah.